Baiklah, kita terus lagi ke laporan trafik kali ini. Lebuh Raya Plus, ya, difahamkan keadaan lalu lintas di beberapa kawasan sekitar Lebuh Raya Plus masih sesak namun terkawal. Bagi mendapatkan info lanjut di talian ketika ini, saudara S. Nagarajan, Eksekutif Operasi Plus. Hello Nagarajan. Ya, selamat petang. Selamat petang Naga. Dan secara ringkasnya, bagaimana keadaan trafik di Plus Highway, Lebuh Raya Plus ketika ini? Okey, selamat petang Cik. Okey, trafik terkini setakat 17.57 di selatan dari bangunan Sultan Iskandar. Trafik bergerak perlahan dari Malaysia ke Singapura. Manakala trafik banyak dan bergerak perlahan keluar ke Air Keroh Plaza Tol Air Keroh. Trafik juga banyak sebelum dan selepas keluar Plaza Tol Portison. Lain-lain tempat setakat ni okey. Manakala arah utara, trafik banyak dari Menora Tunnel mengalir ke RSA Sungai Perak, dari Kuala Kangsar ke Cangkak Jering, terutama di kawasan Bukit, iaitu kilometer 231. Trafik juga perlahan dari Jawi menuju Bukit Tamu Utara, dari Seberang Jaya menuju ke Penang Bridge sebelum dan selepas Plaza, dan juga dari Perai ke Pulau. Ada mungkin adakah terdapat banyak kemalangan jalan raya di sepanjang Lebuh Raya pada hari ini yang mungkin menjejaskan aliran trafik? Tidak, setakat time 17.58 ni kami tidak menerima apa-apa laporan kemalangan, cuma kenderaan bertambah dari masa ke semasa lah. Baik, terima kasih Nagarajan kerana perkongsian ini. Okey. Tadi Eksekutif Operasi Lebuh Raya Plus, iaitu Saudara S. Nagarajan.